Kita akan naik train ni bersama-sama dengan Iron Ore. Misi aku kali ni adalah untuk naik kereta api terpanjang dan antara yang paling berbahaya di dunia merentasi Sahara, iaitu Iron Ore Train di Mauritania. Dah lebih kurang dalam berapa jam ni? 6, 7, 8 jam. Akhirnya lepas tunggu 9 jam baru ada panggilan. Dengan khabar train dah sampai. So barang semua dah standby. Ni tempat kita naik train. Daripada sampai sini cerah tadi, sekarang dah gelap dah. Rasanya lagi 15 minit complete darkness ni. Lepas kena sidai sepanjang hari, akhirnya aku nampak cahaya harapan untuk naik train. Ramai yang tanya aku, tiket train beli kat mana? Boleh tak jalan-jalan dari gerabak ke gerabak? Okey, aku rasa video ni akan menjawab semua persoalan korang. Iron Ore Train daripada Jom menghara ke Nouadhibou. Kita akan naik train ni sama-sama dengan Iron Ore. Sky for yourself. Macam mana perasaan kau? Ha? Perasaan kau macam mana? Kau apa ni? 7.30. 7.30. Akhirnya train sampai Bin. 7.30 malam daripada situ. Jalan lagi. Train ni panjang ni 2.5 km panjang dia. Train paling panjang dalam dunia. Ada 300 gerabak. Kita akan naik salah satu daripada gerabak ni. Epic gila. Okey. Kita naik malam ni. Mungkin 12 jam, mungkin 15 jam. Dia semua ready. Lampu, Google ada. Masa dah time, aku cuma ada beberapa minit je untuk angkut semua barang dan hop on train ni sebelum train ni start bergerak. Sambung part 2.